Assalamualaikum. So, kita kembali ke episod 2, hari yang kedua kita di Bali. So, untuk sekarang pada pukul 7.45 pagi. Okay, kita dah gerak sini daripada pukul 6.30 tadi. So, tadi dah sampai, kita tunggu bot. Sekarang kita dah sampai dah bot. Kita on the way naik ke Nusa Penida. Pergi jalan-jalan dekat Nusa Penida. Penida ke Pedina? Tadi aku sebut apa Arul? Pedina aku sebut. Nusa Pedina. Salah. Pedina. Itu nama anak aku, Medina. Nusa Penida. Baru betul. Okay, kita dah pun sampai dekat pulau Nusa Penida. Sekarang kita nak siap makan dulu. Sekarang pukul apa? Pukul 9. Pukul 9.05. Nak pergi cek makan. Lapar tu. Okay, so sekarang kita ada dekat Pulau Diamond, Diamond Beach dekat Nusa Penida. So kau tengok sekarang, cantik weh. Cantik bro. Kata-kata hari ini. Kata-kata InsyaAllah cantik ciptaan Tuhan. Okay, kalau boleh tengok perfect dia punya structure dia. Okay, ni bukan buying structure ke selling structure, bukan. Ni dia punya structure island ni, dia punya pulau ni, bentuk dia. Lepas tu bawah tu dengan laut biru, cantik gila lah. So korang boleh tengok. See, perfect, very very perfect. Cumanya yang tak apa perfect dekat bawah tu, ramai sangat nak tangkap gambar. Dan cuaca hari ni tak cantik. Kena pakai baju hujan. Kalau tak, dah boleh bergambar tanpa baju hujan dah, kan? Tapi nak buat macam mana? Yang penting kita nak tengok view dia. Cantik siap. Tapi kecut tu yang flying fox. Wah, tu. Oi, aku memang tiada lah. Sana perasaan dia lalu atas tu. Macam atas dengan bawah laut macam ni. Weh, gila lah. Tak ada otak. Berani, sangat-sangat berani. Aku masih tak ada keberanian untuk naik flying fox yang ni. Yang semalam tu okey lagi lah, sebab bawah dia hutan. Yang ni dia tinggi, dia curam dan juga laut. So laut dan ketinggian adalah dua benda yang aku takut lah. Tinggi aku agak goyah. Laut pun sama sebab dia gelap.
Untuk hari ketiga kita pergi Nusa Penida. Okey. Untuk hari ketiga kita pergi Nusa Penida. Esok kita akan pergi mana? Zoo kan? Esok pergi zoo. Kemungkinan pergi zoo ataupun pergi tengok yang sunrise tu. Okey. Enjoy the view. Let's enjoy. Sekarang kita dekat tadi kita dekat bahagian timur. Sekarang dekat belah barat. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Jaga selalu hatimu. Sudah lama sekali kita tidak bawa itu ya, jadi agak-agak. Sudah cukup? Terima kasih, selamat tinggal semuanya.